Surah Al-Qadr ini kita akan kupas bersama-sama. Kita akan lihat bersama-sama hukum nun mati dan tanwin. Ayat pertama surah Al-Qadr, tuan-tuan sekalian, ada sudah nun mati bertemu dengan zain. Hukumnya ikhfa hakiki, di mana kita kena menyembunyikan bunyi nun mati ini, iaitu kita dengung anzalnahu, dengung dua harakat. Yang seterusnya pada ayat yang kedua, tiada hukum nun mati dan tanwin. Ayat yang ketiga ada, iaitu bila mana tanwin bertemu huruf mim dan kita kena memasukkan bunyi mim itu ke dalam tanwin. Hukumnya adalah idgham bi gunnah, memasukkan dengan dengung. Okey, jadi bacaan dia akan jadi macam mana? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kemudian ada lagi tuan-tuan sekalian, nun mati bertemu huruf hamzah. Kan ada lagi ni yang mana nampak nun mati bertemu huruf hamzah. Nun mati bertemu huruf hamzah ataupun alif, hukumnya adalah izhar halqi. Dekat sini kita tak boleh dengung. Yang dengung dekat khairum sahaja, min kena jelas. Okey, ayat yang keempat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Ada satu, min kulli amr, min dengung. Nun mati bertemu dengan kaf, hukumnya ikhfa hakiki, iaitu kita kena dengungkan bacaan dua harakat. Min kulli amr, dengung dua harakat. Dan yang terakhir pada ayat yang kelima, ada satu lagi hukum tanwin bertemu dengan ha, hukumnya adalah izhar halqi, iaitu jelaskan bacaan dan tak boleh dengung. Maka dekat sini mun itu kita kena baca dengan jelas. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr.